Okey, hari ni kita akan buat demo test lagi, iaitu tentang antioxidant test. Dekat depan saya ni adalah IRO dan kita juga ada betadine, vitamin C. Okey, sekarang saya akan tuangkan IRO ke dalam dua-dua gelas ni. Okey, selepas tu saya akan tuangkan betadine. Betadine ni kalau korang nak tahu, dia adalah ubat cuci luka lah. So kita nak tengok betapa bagusnya air alkali ni dia dapat menetralkan betadine dalam badan kita, selain vitamin C yang kita makan tu. Okay, sekarang kita dah tuangkan betadine ke dalam air RO lah. Okay, untuk gelas yang pertama, saya akan letakkan vitamin C dan kita nak tengok macam mana vitamin C ni menetralkan betadine. Okey, kalau korang boleh tengok kat sini, dia dah bertukar menjadi air biasalah, air putih. Tapi yang untuk gelas kedua ni, saya akan letakkan air alkali pula. Kita nak tengok macam apa yang akan jadi. Okey, kalau korang boleh tengok kat sini, dia dah bertukar menjadi air putih balik. So, maksudnya kita tak perlukan vitamin C pun untuk menetralkan betadine dalam badan. Kita hanya memerlukan flask Uniwave alkaline water kita lah. So, kalau korang nak dapatkan flask Uniwave ni, korang boleh tekan link di bio.